Cuba baca ayat ni. Kita semua tahu kalau nun bertemu dengan ya ataupun waw, kita kena masukkan dia. Jadi idgham. Man yasha min wali. Kita masukkan huruf nun ni ke sebelah huruf dia. Tapi tahu tak, ada dalam Quran, nun bertemu dengan huruf ya dan waw ni, kita tak boleh masukkan dia. Ada 4 tempat dalam Quran. Tahu tak kat mana? Ini saya nak terangkan. Therefore, tajuk itu senang je. Mari sini, saya tunjuk. Jadi apa yang saya nak share dekat sini adalah satu ilmu tajwid yang mana kita tak perlu masukkan dengung kat sini. Kita tak perlu masukkan idgham dekat sini. Itu nama dia ialah izhar mutlak. Izhar mutlak bermaksud izhar maksudnya adalah jelas. So tetap kena baca jelas. Dan mutlak adalah maksud dia adalah yang asal. Maksud dia memang mutlak. Maksud dia memang mutlak lah. Jadi bermaksud kat sini adalah izhar mutlak. Izhar kena baca jelas. Mutlak itulah dia tidak boleh diubah. Contoh dia, ayat dia adalah ini. Okay, ini adalah contoh ayat dia. Dia hanya ada 4 tempat saja dalam Quran. Okay, nampak tak ni? Sinwan, qinwan, dunya dengan bunyan. Kalau kita tengok dekat sini ayat tadi, nun bertemu dengan waw. Ini juga nun bertemu dengan waw. Nun mati bertemu dengan ya, nun mati bertemu dengan ya. Kalau ikutkan ayat dia kena baca macam idgham bi gunnah. Kena masukkan ke huruf sebelah. May yasha. Okey, sepatutnya kena macam tu. Tapi untuk 4 huruf ni saja, 4 kalimah ni saja tak boleh baca macam idgham. Itulah dinamakan izhar mutlak. Kenapa tak boleh tukar? Kenapa kita tak boleh idghamkan dia? Tujuan dia adalah untuk kita nak kekalkan maksud ayat. Contoh dalam perkataan dunia. Okey, dunya. Okey, dunia maksud dia adalah dunia. Maksud dia kita tak boleh tukar. Tapi kalau kita idghamkan dia, dia akan jadi duya. Mati. Dia akan jadi duya. Duya ni tak ada kalimah. Maksud dia tak ada masuk dalam bahasa Arab. Jadi sebab itulah ulama nak kekalkan perkataan tu. Dia buat satu hukum izhar mutlak. Jadi 4 perkataan ni tak boleh diubah untuk kekalkan maksud dia. Jadi macam mana nak kenal dia? Tanda-tanda nak kenal dia adalah mesti huruf nun yang sukun bertemu dengan huruf waw dan ya sahaja. Waw dan ya sahaja. Dan jangan risau, dia tak banyak pun, tak susah pun ilmu tajwid ni. Pasal dia ada tempat. Dia hanya ada dekat 4 tempat ni sahaja. Surah Al-Ra'd ayat 4, Al-An'am 99, Al-Baqarah 85, As-Saff ayat 4. 4 tempat ini sahaja ada hukum izhar mutlak. Jadi fokus kita dekat hukum izhar mutlak adalah cara baca dia adalah mesti kena jelaskan. Jelaskan bunyi nun. Jelaskan bunyi nun. Contoh dia perkataan dunia. Tak boleh hilangkan nun tu. Duya. Tak boleh. Sebut dunia. Bunya. Kena sebut jelas. Dunia. Bunya. Kinwan. Sinwan. Jadi itu saja untuk izhar mutlak. Tak susah pun, itu je. So dapat tak suatu ilmu yang baru hari ini? Jadi tolong share kepada keluarga anda. Supaya keluarga anda dapat satu ilmu yang baru hari ini. Izhar mutlak ni. Hanya ada 4 tempat je dalam Quran. Jadi like video ni dan jemput follow Jari Tajwid.